Hey, Dennis Sidin. Saya Haris Ikhwan. Saya Zarif Akmal. Kami daripada Peniaga PMS Politeknik Muazzam Shah dengan produk sambal garing cendawan ranggup sampai ke hati. Dalam dunia moden, pembajaran makanan semakin meningkat. Tapi, bagaimana jika Sisi Agro mampu menjadi produk premium bernilai tinggi? Awalnya, kami memang menjual cendawan segar. Tapi, hari demi hari, kami mendapati kerugian yang besar. Isu utama dia, cendawan yang cantik tu dapat digunakan 70% saja. Selebihnya, 30% dibuang begitu saja. Oleh itu, kami membuat inovasi yang menukarkan sisa dia menjadi rasa. Rugi! 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 Aku mahukan inovasi! Inilah dia produk hasil inovasi yang dijamin sedap, sihat, berkhasiat, super crunchy dan yang paling penting, tahan lama. Sambal garing cendawan ialah alternatif daripada sambal ikan bilis yang berasaskan cendawan. Ianya rangup, pedas, tinggi serat, rendah kolesterol dan sesuai untuk setiap lapisan masyarakat. Kita teruskan dengan catapai. Okey, berdasarkan catapai yang korang nampak ni, 45% penggunaan cendawan goreng. Lepas tu kita masukkan lagi 33% bawang goreng. Lepas tu kita masukkan 11% penggunaan cili kering dan 8.8% penggunaan gula perak dan yang terakhir sekali 2.2% penggunaan cukup rasa daripada Maggi. Kandungan protein yang terkandung dalam setiap 100 gram ialah 21 gram. Lepas tu kita teruskan dengan tenaga yang terhasil ialah 543 kilokalori. Kami mesasarkan pelajar, pekerja sibuk, ibu-ibu, traveller, jemaah haji dan yang paling penting kepada mereka yang mencari inisiatif makanan sihat. Produk ini dipasarkan melalui online dan offline seperti TikTok, TikTok Shop, Shopee, Instagram, Facebook. Offline pula melalui pameran, jualan secara terus, ejen dan mencari stokis. Peniaga PMS mengawal keseluruhan rantaian nilai bermula daripada penanaman cendawan, kemudian pemprosesan produk, pembungkusan dan penghantaran. Kami juga turut bekerjasama dengan pihak agensi serta rangkaian reseller untuk memperluaskan produk di pasaran. Kami mendapatkan maklum balas daripada pelanggan. Pelanggan menyatakan bahawa produk ini rangup, sedap, unik kerana berjaya menukar cendawan kepada sambal yang berkualiti. Sangat sedap, rangup. Sedap, memang terbaik lah. Marvelous, sedap. Rasanya sedap, rangup, ada yang pedas, ada yang tak pedas. Sedap. Sedap, tak garing, rangup. Rangup gila. Dan dia punya cendawan tu memang rangup. Dan yang interesting dia rangup. Sedap. Memang beli lah. Kami mendapatkan pandangan daripada pakar seperti Nama saya Muhammad Bin Daud, salah seorang tenaga pelajar bagi projek cendawan. Saya daripada syarikat Nafma Enterprise, projek di Pekan Pahang. Dan tahniah sekali lagi kepada Politeknik Muazzam kerana telah menghasilkan produk yang sangat berkualiti, bermutu dan menang peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Itu sangat-sangat awesome dan marvelous lah. Tahniah dan sangat sedap. Produk ni memang sangat-sangat bagus untuk dimarketkan di pasaran kerana ia sedap dan senang dibawa. Itu terbaik dan harganya pun murah. Saya Nur Laili daripada Jabatan Pertanian, iaitu daripada bahagian industri asas tani di Pejabat Daerah Pertanian Rompin. Mengenai produk yang ada di depan saya ni, saya dapati produk ni sangatlah bagus untuk zaman sekarang lah sebenarnya. Sambal garing cendawan ni saya rasa lebih sedap lah sebabnya cendawan yang ada dalam ni rasa macam daging, enak sangat. Selalu orang akan guna ikan bilis, tapi ni dia ada lagi cendawan. Dia lagi menambah rasa sedap terhadap sambal lah. Saya rasa sambal ni boleh diketengahkan sebab sekarang ni kita akan mencari produk yang macam ni lah. Impak projek ini dapat dirasai oleh pelbagai pihak. Bagi komuniti Seri Kandi Rompin, projek ini membuka peluang menjana pendapatan melalui penghasilan dan penjualan sambal garing cendawan. bagi pelajar Politeknik Muazzam Shah. Projek ini menjadi platform pembelajaran dalam bidang inovasi, usahawanan dan kelestarian. Bagi anak kita, projek ini dapat mengurangkan pembaziran makanan serta menyokong amalan ekonomi kitaran. Bagi negara, ekonomi ini menyokong kepada agenda pembangunan manfaat Bagi pengguna,
Produk ini menawarkan alternatif makanan yang lebih sihat, lazat dan bernilai tinggi. Setiap paket sambal goreng cendawan bukan sekadar satu produk makanan, tetapi ia merupakan satu simbol inovasi yang memberi manfaat kepada masyarakat dan alam sekitar. Perjalanan kami bermula dengan satu persoalan. Mengapa cendawan yang masih selamat dimakan perlu dianggap sebagai sisa? Hari ini, kami membuktikan bahawa melalui kreativiti, inovasi, kerjasama komuniti, sesuatu yang kurang bernilai boleh menjadi produk premium yang akan mendapat sambutan pengguna. Apa yang dahulunya dianggap tidak bernilai, kini menjadi sumber pendapatan. Kami percaya bahawa kelestarian bukan sekadar melindungi alam sekitar, tetapi ia juga memperkasakan komuniti, mewujudkan peluang ekonomi dan yang paling penting memberi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Kami berjaya membuktikan bahawa inovasi mampu mengubah cabaran menjadi peluang. Waste to taste. Sisa menjadi rasa. Rasa berkualiti, nilai berganda. Sambal garing cendawan, Poliago PMS kebanggaan. Makan pagi, tengah hari, malam, semua waktu jadi